sesiapa bersama wanita cantik lagi bergaya? Maaf loh, saya terlambat. Susah nak jalan cantik. Terlalu banyak yang perlu dilakukan. Wah, uniknya restoran di tepi kolam ini. Awak dah pesankan untuk saya? Oh, lupa ada cantik manis. Saya nak pesan kopi ais satu. Terima kasih. Jadi, apa tajuk pertandingan slam tennis yang kita nak buat ini? Saya betul-betul buntu. Memandangkan Cik Zelda masih tidak berminat dengan ini. Pertama, kemahiran saintifik hingga ini 7 pengawatan. Apa kata kita lihat ini seterusnya bagi tahun 5? Ini 8 tahun 5? Apa tajuknya? J-I-R-I-M 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 Mari belajar tentang JIRIM. Jangan lupa, kalau bukan seronok, kalau bukan menarik, bukanlah sains namanya. JIRIM ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda hidup dan bukan hidup terdiri daripada JIRIM. Saya tahu. Dia angkat tangan pula. Tahu apa wahai saudara sayang? Sayang. Iya sayang. Terima tiga keadaan. Betul tu sayang. Pertama pepecahan, Kedua cecair. dan ketiga pula yes. Jadi modulan 3 keadaan, iaitu pepecahan, cecair dan gas. Pandai tak saya? Mestilah awak pandai. Awak kan anak cikgu. Terdapat 3 keadaan najib, iaitu pepecahan seperti meja saya, cecair seperti air kopi saya, tempera yang sedang menipis di muka awak, dan gas seperti angin dan udara yang disedot dan hembus. Tapi apa persamaan atau perbezaan ciri-ciri bagi JIRIM ini Zelda? Mari kita bawa siram mata dengan si cantik Zelda. Apa yang awak lihat di hadapan saya, Iris? Saya lihat kita ada bahan seperti spat, guli, cecair pewarna, sedikit madu, sedikit minyak, air gula, cuka, sodium bikarbonat, melon Dan peralatan seperti beaker, sehingga tunjukkan 2 jenis bekas serta penyimak. Tapi, macam mana semua bahan ini boleh ada disediakan di dalam kedai ini ya? Kita kan dah bersedia nak belajar topik seterusnya. Maka, saya bawa semua bahan-bahan ini, Wak Iris. Oh, begitu. Baik, cuba awak lihat jika saya timbang guli ini. Berapa bacaan di sini awak baca? 10 gram. Baik, cuba awak letakkan guli di dalam silinder penyekat isi air dan lihat bacaan isi pada guli. Kedua-dua bacaan menunjukkan isi pada guli ialah 1 ml. Maknanya, pepecahan mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap serta ianya memenuhi ruang. Sekarang, mari kita uji ciri cecair. Saya timbang dulu di kain kosong, iaitu 185 gram. Kemudian, saya isikan dengan cecair warna untuk melihat jisim air. Bika berisi cecair 380 gram tolak bika kosong 185 gram. Maknanya cecair yang kita ada mempunyai jisim 205 gram. Isi batu cecair ini pula 200 ml. Maknanya, cecair mempunyai jisim dan isi batu yang tetap serta ianya memenuhi ruang. Tetapi, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kenapa pula? Mari kita lihat. Jika kita tuangkan cecair ke dalam 2 jenis bekas sebagai bentuk, ianya akan mengikut bentuk bekas tersebut. Oh, begitu rupanya. Barulah saya faham. Baiklah, mari kita lihat sedikit siram mata. Cuba tuangkan madu ke dalam silinder penyukat. Kemudian tuangkan sedikit sabun, sedikit air gula, dan minyak. Kemudian letakkan guli dan span di dalam silinder penyukat. Wow, nampak bahan-bahan pekerja ini mempunyai reaksi yang berbeza. Sebab
Sains Density yang ditulis oleh Joey Bunker, saya terjemahkan ketepatan ialah ukuran isi suatu bal berunit sepadu. Saya tahu mengaplikasikan kemahiran saintifik mendefinisi secara operasi yang kita lakukan sebentar tadi. Pekerja akan tenggelam mengikut ketepatan cecair. Maka antara semua bahan ini, kulit adalah yang paling tepat dan span yang paling tidak tepat. Betul, Iris. Semoga kerja di sana mendengar kita memetik bahan rujukan ilmiah sebentar tadi, ya. Betul tu, Zelda. Saya juga ingin buat sinar mata untuk menerangkan ciri-ciri gas. Silakan, Iris. Awak nak tahu gabungan pekerja dan cecair boleh menghasilkan gas. Macam mana tu? Saya nak tahu. Baik, cuba awak isikan serbuk penaik di dalam belon ini. Kemudian tuangkan sedikit juga di dalam silinder penyukat dan letakkan pada corong silinder penyukat. Cuba lihat apa yang terjadi. Dalam kiraan 3, 2, 1. Wah, belum jadi kembang. Betul tu, Zona. Gas karbon dioksida di dalam belon ini terhasil apabila pekerja iaitu serbuk penaik yang mempunyai natrium bikarbonat bertindak balas dengan cecair iaitu juga yang mempunyai air hidrogen. Tindak balas kimia pun apa saya terangkan, ya? Mestilah, walaupun saya bukan anak cikgu, dari sinar mata ini kami dapat lihat bahawa jisim gas adalah tetap. Namun isi padunya tidak tetap dan tidak mempunyai bentuk. Lihat. Apabila saya lepaskan belon ini, gas angkanya sudah memenuhi ruang. Tetapi, terdapat satu bahan yang saya rasa sangat berkuasa. Apakah dia bahan tersebut, Iris? Jawab batu saya ini. 3 keadaan jirim saya kuasai. Pemegang majoriti peratusan bumi dan badan manusia. Jika saudari bijak bestari, marilah teka siapa saya. Baik. 3 keadaan jirim dia lalui. Pekerjaan cecair dan gas juga. Memang saya si bijak bestari. Sudah tentu air jawabnya. Pandai sungguh Satria. Baik, ada lagi satu sinar mata yang ingin saya tunjukkan iaitu hujan nano. Baik, saya boleh lihat terdapat bahan seperti air panas, kapas berwarna, ais serta palada seperti bekas bertutup. Betul tu, Zelda. Mari kita tuangkan air panas dengan hati-hati ke dalam bekas. Kemudian letakkan ais ke atas kapas berwarna. Dan letakkan bekas berisi ais dan spa kapas berwarna di atas bekas berisi air panas. Cuba lihat apa yang terjadi. Wah, Iris, air sudah mulai bentuk. Betul, proses ini adalah perubahan keadaan jirim air. Air yang telah melalui proses pembekuan bertindak balas dengan air yang telah melalui proses pendidih, membentuk proses kondensasi. Semua ini diterangkan di dalam buku teks sains halaman 192 hingga 193. Wah, titisan air hujan sudah mulai turun. Saya faham, beginilah proses pembentukan awan dan hujan. Haba matahari menyebabkan air tersejar daripada permukaan bumi. Uap air dari proses penyejatan tersebut akan terkondensasi, bukan kondensat, menjadi titisan air yang membentuk awan. Awan tersebut akan menarik udara yang lebih sejuk di langit, bergabung menjadi lebih besar dan berat sebelum turun semula ke permukaan bumi. Begitulah aplikasi perubahan keadaan jiran air dalam kehidupan seharian, ya. Bersama Cina Penari pula. Jom. Air digital penuh misteri. Rubah keadaannya juga ciri. Bermula di bumi terkondensasi. Lebur semula jatuh ke bumi. Nampaknya kita tahu apa tajuk dan tanda kandung yang telah kita pilih bagi pertandingan STEM Talent Show tahun ini. Ya,
Cecai. Saya